Kat depan Iko Silibin. Dah lama sangat tak makan popiah. Tu kat depan tu ada makcik jual popiah. Makcik dia popiah goreng dengan basah dekat ni lah, SM no popiah depan Iko Silibin. Assalamualaikum. Salam. Yang goreng ada ke? Ada lagi. Ya. Goreng RM4 basah RM2-3. Saya nak basah. Oh, dua pieces RM3. Basah 6. Popiah basah 4. Masa 4. Goreng pun 4. Okey, tunggu ya. Okey. Saya nampak. Kat ni orang lama. Lama punya kat sini. Dah lama tak makan. Boleh QR kan? Boleh. Boleh kan? Yang goreng? Yang goreng letak sos sikit. Okey. QR kat sini kan? Ni di sini atas ni. Oh atas ni 10 kan? Ha. Nak dengan yang goreng apa? Dah goreng. Nak RM4. Bukan 4 6 bisa. dengan 2 ni lah. 64. RM8. Dapat 10. Ini RM2. Okey. Saya tengok. RM8. 8 kan? Sekarang nak tenang balik tak boleh. Bukan kau punya QR. Bos punya QR. Muhammad Ayub Baik. Syahul Hamid. Ya. Okey kak. Terima kasih. Okay. Dah pukul apa tu? Akak buka keempat lambat ni. Keempat lambat? Harus standard ketiga. Oh, Sana ramai. Cendol. cendol. Dia ni punya ni. Akak pergi kat sana. Kata Cendol yang tepi jalan sana tu? lori depan tu, KFC tu. Oh, Akak masuk ke 10. Oh, no. tak apalah. Sorry. Tak apa, letak je. Budak ke? Ada anak nak makan dia. Oh, Tak apalah. Tak pedas. Dia manis. Sos ni. Tipu kan keluar. Sini je. Tengok orang tak nak buat dia keluar tertipu. Macam abang tadi parit. Dia minta bola plastik. Ni sikit lah. Sikit je. Okey dah. Okey kak. Sorry ya. Okey, alright.